Ini pula dah tahu kita banyak dosa, kurangkan dosa kita dengan apa? Nabi kata, ambil wuduk bagi sempurna elok, pergi sembahyang berjemaah. Ambil wuduk bagi sempurna elok-elok, pergi sembahyang berjemaah. Allah Subhanahu wa taala kata, tidak ada janji kepada orang-orang yang pergi berjemaah di masjid ni melainkan ghafarallahu lahu dzunubah, Allah ampun dosa dia. Benda-benda ni nak bagi ringan kita ni. Kita nak balik esok tak mau duk carry, tak mau duk carry berat sangat beban atas belakang kita. Kita nak kita balik pergi ringan, hisab kita tidak banyak di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kita cerita dalam kuliah hari itu, orang yang jadi orang akhir masuk syurga ni, bila Allah kata dekat dia hang pi masuk syurga, dia kata nak pi macam mana? Dia kata syurga dah penuh, saya ni orang yang last. Tuhan kata hang pi, dia pi sekerat, dia patah balik, dia kata ya Allah, pi pun tak ada guna, saya ni dah hujung dah, tak ada tempat dah. Tuhan kata hang pi 3 kali, dia pun pi. Dan Tuhan kata kat dia kali ketiga ni hang pi, dia kata aku bagi dekat hang tempat dalam syurga sebesar dunia, bahkan 10 kali ganda dunia. Nabi SAW kata apa? Masya Allah, dia kata. Nabi senyum, Nabi kata apa? Masya Allah. Orang hak last masuk syurga pun dapat 10 kali ganda besar dunia ada ni. Kita kalau orang bagi satu kepala batih ni bagi kat kita pun tak larat jaga dah. Satu kepala batih ni bagi pun tak larat jaga dah. Kan? Dia bagi ni bukan kata dunia ni. Nabi kata bahkan wa asyrata amsalihah. Tuhan bagi dekat kawah last sekali masuk syurga ni. Dia duduk dalam neraka. Dia last keluar neraka dan dia last masuk syurga. Tuhan bagi dekat dia tempat dalam syurga ni bukan kata seluruh dunia hak dia duduk dulu. 10 kali ganda dunia ni Tuhan bagi kat dia. Orang hak last hak masuk awal nu tak tahulah. Tuan-tuan, percaya tak kata Tuhan ni maha kaya? Percaya tak? Tak percaya, inilah masalah hamba. Allah Subhanahu wa taala ni Tuhan Al-Ghani, maha kaya. Al-Ghani, maha kaya. Kaya dia ni bukan macam kaya manusia. Kaya manusia ni kalau bagi luak juga. Kaya Allah ni tak luak. Dia bagilah apa pun, tak luak kekayaan dia. Kayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mahal ni apa dia? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah dia tak mukir janji. Kalau dia janji orang yang last masuk syurga, dia akan bagi tempat 10 kali ganda dunia. Hak ada ni dia akan bagi. Pasal apa? Pasal Allah la yukhliful mi'ad. Dia tak mukir janji. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Tak payah buat satu undang-undang untuk memastikan manifesto itu ditepati. Tak payah. Kan 2-3 hari ni daripada Dua abang kata apa? Kena ada satu rang undang-undang ke depan esok lah untuk pilihan raya akan datang ni, tak kira parti mana, kalau nak bertanding dia akan buat manifesto, dan manifesto yang dia buat tu mesti dibind dengan satu undang-undang yang kalau dia tak tunai dia boleh kena tindakan. Pasal apa? Pasal manusia janji boleh tak ditepati, tapi Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tak akan mungkin janji, apa dia janji dia bagi.